Bab 5, Fizik Tingkatan 4, membincangkan tajuk gelombang. Gelombang ialah pemindahan tenaga dari satu tempat ke tempat lain tanpa pemindahan jirim secara kekal. Dalam kehidupan harian, gelombang hadir dalam pelbagai bentuk seperti ombak di laut, bunyi, cahaya, gelombang radio dan gelombang elektromagnet. Bab ini membantu pelajar memahami asas gelombang, jenis gelombang, ciri-ciri gelombang, graf gelombang, pelembapan, resonans, pantulan, pembiasan, pembelauan, interference, gelombang bunyi dan gelombang elektromagnet. Topik ini penting kerana sangat berkait dengan komunikasi, perubatan, teknologi dan kehidupan moden. Gelombang terhasil apabila terdapat sumber getaran yang menghasilkan gangguan dan gangguan ITU merambat melalui medium atau ruang. Gelombang memindahkan tenaga, tetapi tidak memindahkan jirim secara kekal. Contohnya, apabila batu jatuh ke dalam air, riak bergerak keluar dari pusat gangguan. Air hanya bergetar naik dan turun, manakala tenaga gelombang bergerak keluar. Gelombang bunyi pula terhasil daripada objek yang bergetar, seperti pita suara manusia atau garpu tala. Ada gelombang yang memerlukan medium seperti bunyi dan air, manakala gelombang elektromagnet seperti cahaya dan radio tidak memerlukan medium. Gelombang boleh dibahagikan kepada dua jenis utama, iaitu gelombang melintang dan gelombang membujur. Gelombang melintang berlaku apabila zara medium bergetar secara serenjang dengan arah perambatan gelombang. Gelombang ini mempunyai puncak dan lembangan, contohnya gelombang pada tali, gelombang air dan cahaya. Gelombang membujur pula berlaku apabila zara medium bergetar selari dengan arah perambatan gelombang. Gelombang ini mempunyai mampatan dan regangan. Contoh paling penting ialah gelombang bunyi. Perbezaan utama kedua-dua gelombang ialah arah getaran zara mediumnya. Gelombang mempunyai beberapa ciri utama, iaitu amplitud, panjang gelombang, frekuensi, tempoh dan laju gelombang. Amplitud ialah sesaran maksimum dari kedudukan keseimbangan dan menunjukkan tenaga gelombang. Panjang gelombang ialah jarak antara dua titik sefasa berturutan, seperti puncak ke puncak atau lembangan ke lembangan. Frekuensi ialah bilangan gelombang lengkap yang dihasilkan setiap saat, manakala tempoh ialah masa untuk satu gelombang lengkap. Hubungan frekuensi dan tempoh ialah F sama dengan 1/T. Laju gelombang pula dikira menggunakan formula versus sama dengan F lambda. Graf gelombang membantu pelajar mentafsir maklumat penting tentang gelombang. Terdapat dua graf utama, iaitu graf sesaran masa dan graf sesaran jarak. Graf sesaran masa menunjukkan perubahan sesaran zara terhadap masa. Daripada graf ini, amplitud dan tempoh gelombang boleh ditentukan. Graf sesaran jarak pula menunjukkan bentuk gelombang pada satu masa tertentu. Daripada graf ini, amplitud dan panjang gelombang boleh dikenal pasti. Perkara paling penting ialah membaca label paksi dengan teliti. Jika paksi X ialah masa, cari tempoh. Jika paksi X ialah jarak, cari panjang gelombang. Pelembapan ialah pengurangan amplitud getaran dari masa ke masa akibat kehilangan tenaga kepada persekitaran, seperti geseran atau rintangan udara. Contohnya, buaian yang dibiarkan akan semakin perlahan dan akhirnya berhenti. Resonans pula berlaku apabila suatu sistem dipaksa bergetar pada frekuensi semula jadinya sehingga amplitud getaran menjadi maksimum. Resonans boleh memberi manfaat, contohnya menguatkan bunyi dalam alat muzik. Namun, resonans juga boleh berbahaya jika menyebabkan struktur seperti jambatan atau bangunan bergetar terlalu kuat. Oleh ITU, konsep ini penting dalam kejuruteraan dan keselamatan. Pantulan gelombang berlaku apabila gelombang terkena halangan dan kembali semula ke medium asal. Hukum pantulan menyatakan bahawa sudut tuju adalah sama dengan sudut pantulan. Contoh pantulan gelombang ialah gema, sonar dan ultrasound. Pembiasan pula berlaku apabila gelombang berubah arah kerana bergerak dari satu medium atau kawasan ke medium lain dengan laju berbeza. Apabila gelombang air bergerak dari air dalam ke air cetek, lajunya berkurang, panjang gelombang berkurang, tetapi frekuensi kekal sama. Fenomena ini menjelaskan mengapa ombak membengkok apabila menghampiri pantai. Pembelauan ialah penyebaran gelombang apabila melalui celah sempit atau mengelilingi halangan. Pembelauan menjadi lebih jelas apabila saiz celah hampir sama atau lebih kecil daripada panjang gelombang. Sebab ITU bunyi masih boleh didengar, walaupun sumber bunyi berada di sebalik pintu atau dinding. Interference pula berlaku apabila dua atau lebih gelombang bertindih dan menghasilkan gelombang paduan. Interference membina berlaku apabila puncak bertemu puncak dan amplitud bertambah. Interference memusnah berlaku apabila puncak bertemu lembangan dan amplitud berkurang atau menjadi sifar.
Gelombang bunyi ialah gelombang mekanik membujur yang memerlukan medium untuk merambat. Bunyi tidak boleh merambat dalam vacuum kerana tiada zara untuk memindahkan getaran. Bunyi merambat paling laju dalam pepejal, lebih perlahan dalam cecair dan paling perlahan dalam gas. Kelangsingan bunyi bergantung kepada frekuensi. Semakin tinggi frekuensi, semakin tinggi nada bunyi. Kenyaringan bunyi pula bergantung kepada amplitud. Semakin besar amplitud, semakin kuat bunyi. Gelombang bunyi digunakan dalam komunikasi, muzik, sonar, imbasan perubatan dan menghasilkan gema apabila dipantulkan. Gelombang elektromagnet ialah gelombang melintang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Ia boleh merambat dalam vacuum, termasuk di angkasa lepas. Semua gelombang elektromagnet bergerak pada laju 3.0 darab 10^8 meter per saat dalam vacuum. Spektrum elektromagnet disusun mengikut frekuensi meningkat, bermula daripada gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, cahaya tampak, ultra ungu, sinar X dan sinar gamma. Setiap gelombang mempunyai aplikasi berbeza, seperti radio untuk komunikasi, mikro untuk Wi-Fi, inframerah untuk alat kawalan jauh, sinar X untuk perubatan dan sinar gamma untuk rawatan kanser. Soalan ini menguji kefahaman asas tentang maksud gelombang. Pelajar perlu menyatakan bahawa gelombang ialah pemindahan tenaga dari satu tempat ke tempat lain tanpa pemindahan jirim secara kekal. Maksudnya, zara medium hanya bergetar di sekitar kedudukan keseimbangannya, manakala tenaga merambat melalui medium atau ruang. Pelajar juga perlu mengenal pasti sumber getaran dan medium perambatan gelombang. Contohnya, gelombang air memerlukan air sebagai medium, gelombang bunyi memerlukan udara atau bahan lain, manakala cahaya dan gelombang radio tidak memerlukan medium kerana merupakan gelombang elektromagnet. Soalan ini meminta pelajar membandingkan gelombang melintang dan gelombang membujur. Gelombang melintang mempunyai arah getaran zara yang serenjang dengan arah perambatan gelombang, serta mempunyai puncak dan lembangan. Contohnya ialah gelombang air, cahaya, dan gelombang pada tali. Gelombang membujur pula mempunyai arah getaran zara yang selari dengan arah perambatan gelombang, serta mempunyai mampatan dan regangan. Contohnya ialah gelombang bunyi. Untuk menjawab dengan baik, pelajar perlu menyatakan arah getaran, ciri utama dan contoh bagi setiap jenis gelombang. Soalan ini menguji kefahaman tentang amplitud, panjang gelombang, frekuensi, tempoh dan laju gelombang. Amplitud ialah sasaran maksimum daripada kedudukan keseimbangan dan berkait dengan tenaga gelombang. Panjang gelombang ialah jarak antara dua titik sefasa berturutan. Jika diberi tempoh T sama dengan 0.2 saat, frekuensi dikira menggunakan formula F sama dengan 1 bahagi T, iaitu 5 Hz. Jika frekuensi 25 Hz dan panjang gelombang 0.40 meter, laju gelombang dikira menggunakan versus sama dengan F lambda, iaitu 10 meter per saat. Pastikan unit ditulis dengan betul. Soalan ini menguji kemahiran membaca graf sesaran masa dan graf sesaran jarak. Graf sesaran masa membolehkan pelajar menentukan amplitud dan tempoh gelombang. Amplitud dibaca pada nilai sesaran maksimum daripada garis keseimbangan, manakala tempoh ialah masa untuk satu gelombang lengkap. Graf sesaran jarak pula digunakan untuk menentukan amplitud dan panjang gelombang. Panjang gelombang ialah jarak antara dua puncak berturutan atau dua titik sefasa. Jika diberi panjang gelombang dan tempoh, laju gelombang boleh dikira menggunakan versus sama dengan lambda bahagi T atau versus sama dengan F lambda. Soalan ini menilai kefahaman tentang pelembapan dan resonans. Pelembapan ialah pengurangan amplitud getaran dari masa ke masa akibat kehilangan tenaga kepada persekitaran, contohnya geseran dan rintangan udara. Pada graf amplitud melawan masa, amplitud semakin mengecil sehingga sistem berhenti. Resonans pula berlaku apabila sistem dipaksa bergetar pada frekuensi semula jadinya, menyebabkan amplitud menjadi maksimum. Resonans boleh bermanfaat, seperti menguatkan bunyi alat muzik, tetapi juga boleh berbahaya jika menyebabkan jambatan atau struktur bergetar dengan kuat. Jawapan perlu ada definisi, sebab dan contoh. Soalan ini menguji konsep pantulan gelombang. Pantulan berlaku apabila gelombang mengenai halangan atau permukaan pemantul lalu kembali semula ke medium asal. Hukum pantulan menyatakan bahawa sudut tuju adalah sama dengan sudut pantulan, iaitu I sama dengan R. Pelajar juga perlu memahami bagaimana gema terhasil. Gema berlaku apabila bunyi dipantulkan daripada permukaan keras seperti dinding, bukit atau tebing dan kembali kepada pendengar. Aplikasi pantulan gelombang termasuk sonar untuk mengesan objek di bawah air dan ultrasound dalam bidang perubatan untuk menghasilkan imej organ
atau bayi dalam kandungan? Soalan ini memberi tumpuan kepada pembiasan gelombang. Pembiasan berlaku apabila gelombang berubah arah apabila bergerak dari satu medium atau kawasan ke medium lain yang menyebabkan laju gelombang berubah. Bagi gelombang air yang bergerak dari air dalam ke air cetek, laju berkurang dan panjang gelombang juga berkurang, tetapi frekuensi kekal sama. Jika gelombang memasuki air cetek secara serong, arah gelombang membengkok ke arah normal. Fenomena ini boleh dikaitkan dengan ombak yang menghampiri pantai. Bahagian ombak yang masuk ke kawasan cetek lebih perlahan, lalu menyebabkan arah ombak berubah. Soalan ini menguji dua fenomena penting, iaitu pembelauan dan interference. Pembelauan ialah penyebaran gelombang apabila melalui celah sempit atau mengelilingi halangan. Pembelauan lebih ketara apabila saiz celah hampir sama atau lebih kecil daripada panjang gelombang. Interference pula berlaku apabila dua atau lebih gelombang bertindih. Interference membina berlaku apabila gelombang sefasa bertemu, contohnya puncak bertemu puncak, menyebabkan amplitud bertambah. Interference memusnah berlaku apabila puncak bertemu lembangan, menyebabkan amplitud berkurang atau menjadi sifar. Jawapan perlu nyatakan kesan terhadap amplitud. Soalan ini menguji kefahaman tentang gelombang bunyi. Bunyi ialah gelombang mekanik membujur kerana ia memerlukan medium dan zara medium bergetar selari dengan arah perambatan. Bunyi tidak boleh merambat dalam vacuum kerana tiada zara untuk memindahkan getaran. Kelangsingan bunyi bergantung kepada frekuensi. Semakin tinggi frekuensi, semakin tinggi nada bunyi. Kenyaringan pula bergantung kepada amplitud. Semakin besar amplitud, semakin kuat bunyi. Bunyi merambat paling laju dalam pepejal, kemudian cecair dan paling perlahan dalam gas. Aplikasinya termasuk sonar, ultrasound dan gema. Soalan ini menguji ciri dan susunan gelombang elektromagnet. Gelombang elektromagnet ialah gelombang melintang yang tidak memerlukan medium dan boleh merambat dalam vacuum. Lajunya dalam vacuum ialah 3.0 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Spektrum elektromagnet mengikut frekuensi meningkat ialah gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, cahaya tampak, ultra ungu, sinar X dan sinar gamma. Setiap gelombang mempunyai aplikasi tertentu. Radio digunakan untuk komunikasi, mikro untuk Wi-Fi, inframerah untuk alat kawalan jauh, cahaya tampak untuk penglihatan, sinar X untuk perubatan dan sinar gamma untuk rawatan kanser.